Pengalaman 3-8. Buku kau ada warna tak? Ni kau main tak ada warna. Cantik lah orang ni, aku nak kau main dulu lah. Cikgu. Boleh. Bangun. Selamat pagi, Cikgu Kasih. Selamat pagi, Cikgu Kasih. Boleh duduk. Murid-murid semua buka buku anti. Dah siap ke belum? Dah. Ya ke? Bubur. Ya. Cikgu dah siap. Cikgu, jawab tak ke buku? Berdiri. Awak tak siap. Awak buku nak pakai kucing. Awak buku sakit perut. Semua duduk luar, pegang ni. Cikgu pun menyuruh diorang keluar. Siapa yang ada buku dan dah siap, cuba buka buku teks. 15. Kamu cikgu. Sekarang cikgu nak satu orang kena hafal sifir. 10 minit hafal. Nanti cikgu tanya. Malas. Siapa boleh jawab 9 darab 2? Saya. Kamu suka hijaz. Berdiri. Cikgu. Okey. 3 darab 2. Awak berdiri. Okey. Sekarang jawapan dia apa? 6. Sekarang siapa yang dah siap boleh hantar ke meja cikgu. Baru ada 3. Siapa tak hantar? Ada lah cikgu. Jadi awak siap kan? Ya. Boleh duduk. Tak apalah, dia orang tak boleh tu. Kenapa duduk? Cikgu cakap suruh duduk ke? Kenapa tak tarik telinga? Semua. Tak apalah, loceng dah bunyi dah tu. Pergi dia lah rehat. Dah boleh rehat. Sekarang siapa yang bawa berkat? Mereka pun pergi rehat. Saya bawa roti dengan air fresh. Saya bawa roti dengan Milo. Saya pula bawa biskut. Ya. Kau? Terima kasih, Cikgu Kasih. Terima kasih, Cikgu Kasih. Semua orang dah boleh pergi rehat. Naik kat sini je. Punya rasa tak rasa. Kenapa ni? Bagi. Kejamnya, diorang merampas semua makanan. Ni masa seni kan? Maksudnya saya rilis cikgu awak. Buat je apa yang patut. Baca buku. Beratur dekat cikgu. Saya nak buat spot check. Boleh? Sekarang dah boleh balik. Kenapa dia orang pegang duit? Korang buat rasuah.